Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa safiyyuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di atas segala limpahan, kurniaan, segala rezeki, nikmat, kebaikan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Dan Alhamdulillah, di balik segala nikmat yang kita kecapi, masih lagi dipilih oleh Allah untuk sama-sama kita hadir di rumah Allah pada hari yang bahagia ini. Pada awal hari kita hadir memakmur, mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini. InsyaAllah kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini adalah daripada sifat syukur seorang hamba terhadap segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk pada tanggal 19 daripada bulan Zulhijjah. Pejam celik begitu cepat, pantas waktu berlalu pergi. Dan tak lama kita akan bertemu dengan tahun baru, yang mana kita berada pada tahun 1447 Hijrah pada tahun ini. Lebih kurang dalam 10 hari sahaja lagi kita akan bertemu dengan tahun baru. Dan juga tahun-tahun yang telah pergi meninggalkan kita, begitu cepat pantas waktu berlalu pergi. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Ketahuilah sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sehinggalah nanti suatu ketika kamu akan merasai waktu-waktu dalam kehidupan kamu berlalu dengan begitu pantas sekali. Fatakunus sanah kasyahar. Rasulullah mengatakan, setahun kamu lalui dalam kehidupan kamu, kamu rasai bagaikan satu bulan sahaja. Wa yakunu syahar kal jum'ah. Satu bulan kamu lalui dalam kehidupan kamu, kamu rasai bagaikan satu minggu sahaja. Satu minggu yang kamu lalui, kamu rasa bagaikan satu hari sahaja. Satu hari yang kamu lalui bagaikan satu jam sahaja. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa takunus sa'ah kadormatin minan nar. Satu jam kamu lalui dalam kehidupan kamu, di akhir zaman nanti kamu rasai bagaikan satu percikan api yang lalu di hadapan mata kamu, habis waktu pergi begitu sahaja. Bagaikan satu percikan api, habis tempoh waktu 1 jam. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Jadi para alim ulama sentiasa mengingatkan kepada kita. Antaranya Imam Nawawi juga pernah mensyarahkan hadis ini. Imam Nawawi mengatakan, apakah yang membezakan waktu yang kita miliki di akhir-akhir zaman dengan waktu yang dilalui oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat satu ketika dahulu. Tempoh waktu terbit tenggelam matahari 24 jam. Di zaman kita 24 jam, di zaman Rasulullah juga 24 jam. Tetapi apa yang membezakan waktu di akhir zaman begitu pantas berlalu pergi? Imam Nawawi mengingatkan kepada kita, disebabkan di akhir zaman itu nanti sudah hilang keberkatan di dalam waktu. Waktu kita yang kita lalui tiada lagi dah keberkatan, dicabut keberkatannya oleh Allah. Kenapa dicabut, dihilangkan keberkatannya? Imam Nawawi mengatakan disebabkan punca paling utama, kamu mengisi waktu kamu dengan perkara yang sia-sia. Wal-iyazubillah, kita mohon kepada Allah, semoga kita tidak tergolong dalam orang yang mensia-siakan waktu. Semoga kita sentiasa mengisi waktu-waktu lapang kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi insya-Allah perbahasan kita pada hari ini, kita akan bicarakan tentang azam tahun baru yang bakal menjelang beberapa hari lagi. Dalam pada masa yang sama, kita ambil ibrah di balik ibadah korban yang baru sahaja kita laksanakan. Kita masih lagi dalam bulan Zulhijjah, kita baru sahaja selesai melaksanakan ibadah korban. Apakah ibrah yang ada di balik ibadah korban tersebut, dan kita jadikan ia sebagai azam tahun baru yang bakal menjelang insya-Allah. Ibadah korban yang baru sahaja kita lalui ini, para alim ulama menceritakan kepada kita, adalah ibadah yang tertua yang ada dalam sejarah kehidupan manusia. Banyak ibadah yang kita amalkan, solat,
puasa, zakat, pelbagai ibadah yang ada, tetapi ibadah yang paling tua sekali direkodkan dalam sejarah kehidupan manusia adalah ibadah korban yang kita laksanakan setiap tahun. Ibadah korban itu adalah ibadah yang tertua sekali. Ia bermula daripada bila? Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Bermula daripada zaman Nabi Adam, Abul Bashar, bapa kepada segala manusia. Kisah yang direkodkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah. Allah firman dalam ayat 27 hingga 28, Allah firman, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq iz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhar." Allah firman, kisahkanlah kepada mereka semua wahai Muhammad tentang kisah dua orang anak Nabi Adam, kisah yang benar ketika mana mereka melakukan ibadah korban. Diterima ibadah daripada salah seorang daripada keduanya, tetapi ditolak ibadah daripada salah seorang daripada keduanya. Kenapa ditolak? Para alim ulama ada membawa kisah kepada kita. Antaranya dalam tafsir Ibn Katsir ada membawa kisah daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibn Mas'ud menceritakan kepada kita kisah dua orang anak Nabi Adam ini masyhur di kalangan kami para sahabat di zaman Rasulullah dahulu berkenaan dengan kisah Qabil dan Habil, dua orang anak Nabi Adam. Ibn Mas'ud mengatakan, innahu kana la yuladu li Adam maulud illa wulida ma'hu jariyah. Nabi Adam direzekikan anak yang ramai dan Nabi Adam diberikan anak. Setiap kali kelahiran daripada Siti Hawa, yang lahir adalah kembar. Setiap kali kelahirannya adalah kembar, dan setiap kali kelahiran itu kembarnya berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan. Dan kemudian perintah syariat di zaman Nabi Adam dahulu, diperintahkan untuk berkahwin sesama adik-beradik, dibenarkan berkahwin sesama adik-beradik, tetapi dengan syarat tidak dibenarkan berkahwin daripada pasangan kembar masing-masing. Pasangan kembar masing-masing tak boleh kahwin, boleh kahwin dengan pasangan yang lain. Dan kemudian Nabi Adam perintahkan supaya Qabil kahwin dengan pasangan daripada adiknya Habil. Habil kahwin dengan pasangan daripada kakaknya, pasangan Qabil. Ketika itu Qabil protes. Dia mengatakan, wahai ayah, ini tidak adil sebab yang lahir bersamaku lebih cantik daripada yang lahir bersama dengan adikku. Jadi aku lebih berhak. Dan ketika itulah Nabi Adam mengatakan, ini adalah perintah Allah. Jika kamu masih ragu-ragu, bawa harta-harta yang kamu miliki, sembahkan sebagai ibadah korban. Mana ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala, dia lebih layak berkahwin dengan yang cantik ini. Ketika itulah Ibn Mas'ud menceritakan kepada kita, anak sulung Nabi Adam Qabil bertugas sebagai petani. Dia bercucuk tanam, tanaman yang banyak, dan ketika dibawa harta-harta untuk dikorbankan, dia pilih harta-harta yang telah rosak. Buah-buahan, tanam-tanaman yang telah rosak, telah busuk, dibawa untuk dikorbankan kepada Allah. Sebaliknya, Habil, adik kepada Qabil itu, bertugas sebagai penternak. Dia menternak binatang haiwan ternakan yang banyak, dan kemudian ketika hendak dibawa ibadah korban itu, dia pilih haiwan yang paling disayang, yang paling disukai, iaitu seekor kibash yang gemuk, yang berwarna putih, dijadikan sebagai ibadah korban. Dan Ibn Mas'ud menceritakan kepada kita, kemudian turun api putih daripada langit melingkari binatang ibadah korban yang dilaksanakan oleh Habil, dan kemudian dibawa naik ke langit. Bererti diterima ibadah korban daripada Habil. Kemudian daripada itulah, setelah mereka mengetahui ibadah korban Habil yang diterima, Habil lebih layak untuk berkahwin dengan yang si cantik itu tadi. Mula perasaan marah dalam jiwa Qabil menguasai dirinya, dan Allah rekodkan Qabil mengatakan kepada Habil, qal la'aqtulannak, aku pasti akan membunuh kamu. Ketika itulah Habil menasihati abangnya. Habil mengatakan, qal innama yataqabbalullah minal muttaqin. Wahai abang, ketahuilah ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang terbit daripada jiwa muttaqin. Ibadah yang terbit daripada sifat
keikhlasan dalam diri seseorang, ibadah itulah yang akan diterima oleh Allah. Adapun ibadah yang dilaksanakan sambil lewa, asal boleh sahaja, tidak ada kesungguhan di dalam ibadah tersebut, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi sebab itu para alim ulama mengingatkan kepada kita pelajaran yang sangat besar di balik ibadah korban yang dilaksanakan oleh Qabil dan Habil ini adalah apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam niat tujuan kita melakukan ibadah tersebut. Sebab itu Imam Al-Qurtubi mengatakan di balik pengertian ibadah korban yang kita laksanakan setiap tahun, sembelihan haiwan yang kita laksanakan, ia bukan semata-mata ibadah korban yang menyembelih haiwan sahaja, tidak. Tetapi setiap ibadah korban itu mendidik jiwa kita supaya ikhlas dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan keikhlasan dalam jiwa seseorang ketika beribadah itulah yang akan menjadi nilaian Allah Ta'ala. Dan amalan hati seseorang itulah yang membezakan di antara keimanan dan kekufuran. Orang mukmin dan orang munafik, yang membezakan di antara orang mukmin dan orang munafik adalah amalan hatinya. Adapun luaran, orang munafik kadang-kadang jauh lebih hebat daripada orang mukmin. Daripada kita pun orang munafik lebih hebat. Mereka solat di belakang Rasulullah, lidahnya fasih berbicara bahasa Arab. Mereka membaca Al-Quran lebih fasih daripada kita. Mereka memahami Al-Quran lebih faham daripada kita. Tetapi jiwanya rosak, jiwanya tidak ada keikhlasan. Ibadah yang dilakukan tujuannya bukan mencari keredaan Allah, ibadah itu tiada nilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, di balik ibadah korban yang kita laksanakan ini, pelajaran yang terbesar adalah bagaimana kita melakukan ibadah. Di nilaian Allah Ta'ala adalah dalam hati kita masing-masing. Dan seterusnya, kisah yang kedua yang masyhur di kalangan kita tentang ibadah korban adalah kisah ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, sembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim kita tahu adalah antara nabi-nabi yang tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Dan para alim ulama ceritakan kepada kita dalam sebuah hadis, Abu Zar pernah bertanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapakah bilangan para anbiya yang pernah diutuskan oleh Allah?" Rasulullah mengatakan tidak kurang daripada 124,000 Nabi yang pernah diutuskan. Dan di antara 124,000 Nabi itu, ada 315 diutuskan sebagai Rasul. Dan yang wajib kita imani, 25 Rasul, namanya termaktub dalam Al-Quran. Dan di antara 25 Rasul, ada 5 Rasul yang paling tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala, disebut sebagai Ulul Azmi, Nabi yang tertinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. 5 Nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara 5 Nabi yang tertinggi darjat di sisi Allah, ada 2 Nabi yang paling besar darjatnya, digelar sebagai Khalilullah, kekasih yang paling hampir, paling rapat, yang paling dicintai oleh Allah, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara 2 Nabi Khalilullah, kekasih Allah, seorang Nabi yang paling tinggi darjatnya digelar sebagai Sayyidu Waladi Adam, penghulu kepada seluruh anak Adam, penghulu, ketua kepada seluruh manusia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, "Ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah, yaumal akhirah, fil akhirah." Aku adalah penghulu kepada seluruh anak Adam di hari akhirat nanti, berdasarkan kepada syafaatil uzma ataupun syafaatil kubra, syafaat Nabi yang Rasulullah miliki. Dan para alim ulama ceritakan kepada kita kenapa ada perbezaan darjat tingkatan para nabi di sisi Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan semua darjat maqam di sisi Allah Ta'ala, perbezaannya berdasarkan kepada ujian yang Allah berikan ketika mereka hidup. Ujian di atas muka bumi ini adalah lambang keteguhan keimanan seseorang. Makin besar ujian yang Allah berikan, makin tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu pernah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar ujian di atas kehidupan ini? Rasulullah mengatakan, Al-Anbiya summal amsal fa amsal. Orang yang paling besar ujian di atas kehidupan ini adalah para anbiya.
Kemudian orang yang makin hampir dengan Nabi, makin besar ujian yang mereka akan lalui. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukuhu yamshi 'alal ard wa ma 'alaihi al khati'ah. Rasulullah ingatkan kepada kita, ujian akan silih berganti turun kepada setiap individu mengikut kadar keimanan seseorang. Fa in kana fi dinihi sulba ishtadda bala'uhu. Jika iman dalam jiwanya semakin kuat, semakin tebal, semakin besarlah ujian akan turun kepadanya. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala qadra dinihi. Jika imannya nipis, imannya sedikit, ujian juga akan turun kepada dirinya, ujian yang sedikit-sedikit. Ujian turun kepada setiap individu mengikut kadar keimanan seseorang. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Sebab itu, di balik ibadah korban ini, kisah bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, kisah yang Nabi Ibrahim laksanakan tanpa sebarang dakwa-dakwi, tanpa sebarang keraguan dalam jiwa Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim hanya memiliki anak seorang sahaja pada ketika itu. Nabi Ismail lah satu-satu anak yang dimiliki pada ketika itu. Dan berpuluh tahun dia mohon doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, rezekikanlah aku anak, rezekikanlah aku anak-anak yang soleh. Umur Nabi Ibrahim hampir 100 tahun baru direzekikan anak oleh Allah. Dan ketika mendapat anak, diuji Nabi Ibrahim dengan ujian yang berterusan. Disuruh tinggalkan anak dan isterinya di padang pasir tandus gersang. Tiada sumber kehidupan, tiada sumber makanan, tiada sumber air, tiada kehidupan, tiada manusia, tiada binatang, tiada tumbuhan. Tempat tandus gersang, disuruh tinggalkan anak dan isterinya. Direkodkan dalam sejarah, 10 tahun kemudian baru dibenarkan Nabi Ibrahim pergi menziarahi anaknya. Ketika Nabi Ismail telah berumur 10 hingga 12 tahun, baru diizinkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim menziarahi anaknya. Ketika bertemu dengan anak dan isteri, sudah pasti seorang yang telah berumur lanjut hampir 100 tahun dan memiliki satu-satu anak, pastilah kasih sayang dalam dirinya sangat tebal, sangat menyayangi anaknya. Turun perintah Allah yang berterusan. Di malam hari, dia mimpi menyembelih anak. Dia yakin itu adalah wahyu daripada Allah. Dia tanyakan kepada Nabi Ismail, Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anak, aku lihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Apa pendapat kamu? Nabi Ismail yang baru umur 10 tahun, Nabi Ismail mengatakan, Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, laksanakan seluruh perintah Allah Ta'ala. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan. Kamu akan dapati aku tergolong dalam orang-orang yang bersabar. Setelah dilaksanakan ibadah tersebut, Allah gantikan dengan seekor kibash. Yang mana dalam riwayat Ibn Abbas menceritakan kepada kita, kibash yang diserahkan kepada Nabi Ibrahim itulah kibash yang dibawa naik ketika peristiwa korban Habil. Habil melaksanakan ibadah korban, dibawa naik binatang tersebut. Kibash itulah kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk digantikan sembelihan kepada Nabi Ismail. Jadi pelajaran kedua yang boleh kita ambil adalah ujian yang berterusan akan sentiasa turun kepada hamba-hamba kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cintai. Nabi Ibrahim adalah Nabi satu-satunya yang diperintah untuk menyembelih anaknya. Dia berjaya melaksanakan. Itulah harta yang paling dicintai pada ketika itu. Dia sanggup korbankan segala apa yang dimiliki. Sehinggakan Nabi Ibrahim adalah antara makam tertinggi, dua Nabi paling tinggi, Khalilullah, Nabi Ibrahim salah seorangnya, dan Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi yang disyariatkan bagi kita umat Islam menyebut nama Nabi tersebut di dalam solat kita. Nabi Ibrahim lah satu-satunya, tidak ada disyariatkan menyebut nama Nabi lain selain daripada Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menggambarkan kepada kita tingkat darjat ketinggian iman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pelajaran ketiga boleh kita ambil di balik ibadah korban ini, paling utama adalah dalam pendidikan anak-anak. Kita lihat bagaimana Nabi Ismail yang baru berumur 10 tahun, dia sanggup mengorbankan jiwa raganya kerana tunduk patuh kepada perintah Allah. Anak-anak kita bagaimana? 10 tahun anak kita masih buat apa pada ketika ini? Dan apakah mereka telah selesai urusan-urusan agama? Ada di antara kita anak yang dah umur 10 tahun, Iqra' pun masih belum habis, Iqra' pun masih belum baca. Kadang-kadang bukan anak-anak sahaja, mak ayahnya pun tidak kurang hebat, Iqra' pun tak boleh nak baca. Wal-iazubillah.
Nabi pesan kepada kita, perkara yang paling penting dalam pendidikan anak-anak, tanggungjawab yang paling utama adalah ibu bapanya di dalam pendidikan anak-anak. Rasulullah ingatkan kepada kita dalam satu hadis, Nabi nyatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua kelahiran yang lahir di atas muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah, fitrah Islami, fitrah insani. Dua ibu bapanya lah yang membentuk anak tersebut, sama ada mengikut gaya hidup orang Yahudi ataupun mengikut gaya hidup orang Nasara ataupun waliyazubillah mengikut gaya hidup orang Majusi. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah memberikan penekanan yang sangat keras terhadap ibu bapa, bertanggungjawab, tanggungjawab yang terbesar di dalam pendidikan anak-anak masyarakat yang bakal generasi-generasi yang bakal mendatang, tanggungjawabnya berada di bahu kedua ibu bapa. Jadi sebab itu kisah Nabi Ismail itu tadi menggambarkan kepada kita bagaimana peranan kedua ibu bapa di dalam mendidik anak-anak. Seawal usia 10 tahun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah mengerti pengertian pengorbanan, ibadah, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita di dalam pendidikan ini, dalam satu hadis diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bertanyakan kepada para sahabat. Rasulullah tanya, ma ta'uddunar rakuba fikum, wahai sekalian para sahabat, apakah yang kamu faham di balik pengertian perkataan kemandulan? Apa yang kamu faham tentang kemandulan? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alladhi la yudadu lahu. Wahai Rasulullah, kemandulan adalah mereka yang tidak memiliki anak. Ketika itulah Rasulullah bersabda, laisa zaka birraqub, itu bukan kemandulan yang sebenar, walakinnahu ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Tetapi kemandulan yang sebenar adalah mereka memiliki anak tetapi anak itu langsung tidak memberi sebarang faedah kepadanya, terutama tentang urusan hari akhirat. Setelah dia meninggal, langsung tidak ada sebarang bakti anak itu untuknya. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, itulah kemandulan yang sebenar. Wal-iyazubillah. Jadi insya-Allah kita mohon doa kepada Allah, semoga diberi kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah di dalam melakukan amal soleh, dan paling utama sebalik daripada amalan kita itu, jangan lupa tanggungjawab kita di dalam membentuk generasi masyarakat, terutamanya membimbing, membentuk diri sendiri, kemudian mendidik keluarga, anak dan isteri dalam rumah kita, dan kemudian membentuk masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ingat, itu tanggungjawab paling utama kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Allah firman dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mesti kamu kena jadi orang yang sentiasa mengajak kepada perkara kebaikan, amar makruf, nahi mungkar. Itulah ciri-ciri orang yang akan mendapat kejayaan di hari akhirat. Ciri-ciri tanda orang yang berjaya di hari akhirat nanti, mereka sentiasa melakukan amar makruf, nahi mungkar. Jadi insya-Allah semoga Allah beri kekuatan kepada kita dan semoga Allah memilih kita tergolong dalam mereka-mereka yang berjaya di dunia dan berjaya di hari akhirat nanti insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu dahulu. Mana yang baik sudah pasti datang daripada Allah. Semoga dapat kita ambil jadikan panduan dalam kehidupan harian kita. Adapun yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang saya hormati sekalian, pengumuman Jumaat 20 Zulhijjah 5 Jun 2026. Yang pertama ada mengenai mesyuarat tahunan karya. Sebagaimana telah dimaklumkan sebelum ini, akan diadakan besok hari Sabtu. Pendaftaran akan mula pada pukul 2 petang dan mesyuarat akan dimulakan pada 2.30 petang. Pada anak-anak karya muslimin dan muslimat adalah dijemput hadir, makan tengah hari akan disediakan. Yang kedua adalah program bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK. Pihak masjid bersama ADK akan melaksanakan program untuk menyantuni 30 orang kena pengawasan ataupun OKP dalam program keagamaan yang akan berlangsung di masjid ini pada hari Selasa 9 hari bulan Jun mulai 8.30 pagi hingga 2 petang. Program yang bertemakan kesempurnaan solat mengubah hidup anda akan dilaksanakan bersama-sama dengan petugas-petugas daripada ADK dan juga daripada pihak masjid. Anak-anak karya yang berkesempatan ada ke lapangan, mohonlah sama-sama kita meraihkan klien yang didatangkan daripada ADK untuk mereka sama-sama menyantuni selain daripada memberi peluang untuk kumpulan ini berinteraksi dengan anak karya dalam program yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah mengenai sambutan Mahal Hijrah. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut Mahal Hijrah. Oleh itu adalah dimaklumkan bahawa sambutan Mahal Hijrah pada tahun ini akan diadakan pada hari Selasa 16 Jun mulai selepas solat Maghrib sehinggalah pukul 9.30 malam. Antara program yang akan dilaksanakan adalah doa akhir tahun dan awal tahun. Selepas itu akan diikuti dengan ratib al-atas dan seterusnya adalah tausiah oleh Al-Fadhil Ustaz Hizam Hakimi bin Ridwan, iaitu pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa. Marilah kita bersama-sama menghayati sambutan Mahal Hijrah dengan menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin perubahan ke arah membina ummah yang lebih berilmu, berakhlak dan bertakwa. Program malam tersebut akan dihadiri dengan jamuan. Seterusnya adalah sebagaimana biasa, suka saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan sekalian mengenai solat berjemaah di masjid. Sekadar peringatan dan perkongsian bersama mengenai kelebihan solat berjemaah di masjid. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, tidakkah aku tunjukkan kamu sesuatu yang Allah menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Sabda baginda lagi, banyak langkah ke masjid dan menunggu satu sembahyang selepas satu sembahyang. Hadis ini menunjukkan kepada kelebihan banyak langkah, iaitu datang ke masjid, dan kelebihan menunggu masa daripada satu sembahyang ke satu sembahyang, dan sekaligus menunjukkan kelebihan sembahyang berjemaah di masjid. Tajuk khutbah pada hari ini adalah persaudaraan teras kekuatan ummah. Imam dan khatib bertugas adalah Ustaz Makno dan bila bertugas adalah Ustaz Syamil. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Jangan bersembang, bermain telefon ketika khutbah berlangsung, kerana semua itu akan menyebabkan hilangnya pahala Jumaat. Tumpukan sepenuh perhatian dan jangan sibuk dengan perkara yang boleh mengalihkan tumpuan dari khutbah yang akan disampaikan. Semoga kita senantiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya kita akan memperolehi rahmat, keberkatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Persaudaraan merupakan satu ajaran yang sangat mulia dalam Islam. Dengan adanya persaudaraan akan lahirlah semangat kebersamaan, perpaduan dan sikap saling mencintai sesama makhluk. Pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah bersama menumpukan perhatian kepada khutbah yang bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Sidang Jumaat yang dimuliakan, ayat 103 daripada surah Ali Imran yang dibacakan di awal khutbah tadi bermaksud dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurniaannya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini mengajar kita bahawa persaudaraan bukan perkara kecil. Ia adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mesti dipelihara. Apabila hati manusia dipersatukan dengan iman, maka perbezaan bangsa, keturunan, kedudukan, mazhab, pandangan dan latar belakang tidak sepatutnya menjadi sebab untuk bermusuh. Islam mendidik kita untuk memelihara ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara menyeluruh yang merangkumi 4 tunjang utama. Tunjang pertama ialah ukhuwah nasabiyah, iaitu ikatan kasih sayang melalui pertalian darah dan kekeluargaan. Keduanya ialah ukhuwah basyariah, iaitu sifat saling menghormati dan menyantuni sesama manusia tanpa mengira sempadan bangsa maupun agama. Seterusnya, Islam turut menyuburkan semangat ukhuwah wathaniyah, iaitu rasa tanggungjawab dan perpaduan untuk kita sebagai rakyat yang bernaung di bawah bumbung negara yang sama, manakala kemuncak persaudaraan ini adalah ukhuwah Islamiyah, iaitu ikatan suci sesama umat Islam yang disimpulkan erat oleh tali akidah dan keimanan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jika 4 tunjang ini dijaga rapi, pastinya satu masyarakat yang bersatu padu akan terbentuk. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan orang lain, sama ada berkaitan nyawa, harta, kehormatan, maruah atau kedudukan. Seseorang Islam sentiasa mengingatkan umatnya supaya menjaga hubungan persaudaraan kerana orang-orang beriman itu pada hakikatnya adalah bersaudara. Dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Justru persaudaraan hendaklah dibina dan dipelihara dalam kehidupan seharian. Kita perlu menjauhi sikap dan perbuatan yang boleh memutuskan hubungan sesama umat Islam khususnya dan sesama manusia umumnya. Rasulullah SAW sendiri melarang umatnya daripada tidak bertegur sapa sesama saudaranya selama 3 hari berturut-turut, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Jika kita mengikuti tauladan Rasulullah SAW, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada sesiapa pun daripada bermusuhan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan berbagai kabilah di Arab, ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita sebagai umat Islam perlu menitik beratkan kesatuan di antara berbagai perbezaan yang ada, bermula daripada bangsa, suku, agama hingga bahasanya. Kita adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita saling mengenali, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani hidup dengan penuh damai, harmoni dan tentram. Muslimin rahimakumullah, dalam mengukuhkan persaudaraan, kita perlu bermula daripada diri sendiri. Jagalah hati daripada buruk sangka. Jangan terlalu cepat menghukum niat orang lain. Kadang-kadang kita hanya melihat satu perbuatan tetapi kita tidak mengetahui seluruh keadaan. Sebab itu Islam mengajar kita supaya sentiasa bersikap husnuzon, yakni bersangka baik dan berhati-hati sebelum membuat tuduhan. Jagalah lisan daripada ucapan yang memutuskan silaturahim. Tidak semua perkara yang kita tahu perlu disebut. Tidak semua perkara yang kita dengar perlu disebarkan. Tidak semua kesilapan orang perlu dimalukan. Lisan yang tidak dijaga boleh menjadi sebab putusnya persaudaraan. Marilah kita membiasakan salam, senyuman, ziarah, bertanya khabar dan membantu mereka yang susah. Jangan biarkan masjid hanya menjadi tempat kita solat bersama, tetapi hati kita jauh antara satu sama lain. Jadikan masjid sebagai tempat menyuburkan kasih sayang, menyatukan masyarakat dan membina kekuatan umat. Maka janganlah kita sempitkan persaudaraan hanya kerana perbezaan kecil. Janganlah kita rosakkan ukhuwah hanya kerana berbeza pendekatan. Selagi kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, menghormati Al-Quran dan As-Sunnah serta menjaga adab dalam perbezaan, maka persaudaraan wajib dipelihara. Apabila berlaku pertelingkahan, tugas orang beriman bukan menyemarakkan api permusuhan tetapi mendamaikan, bukan menambah luka dengan kata-kata yang pedih tetapi menutup ruang perpecahan dengan kasih sayang, nasihat dan hikmah. Muslimin yang dimuliakan Allah, persaudaraan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Sidang mimbar ingin mengajak jemaah sekalian merenung beberapa kesimpulan daripada khutbah pada hari ini. Yang pertamanya, hargai nikmat ukhuwah. Persaudaraan Islam adalah tunjang kekuatan ummah. Peliharalah ikatan ini sebagai tanda syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, jaga hati dan lisan. Kerukunan umat bermula daripada diri kita sendiri. Jauhkanlah hati daripada sangkaan buruk dan peliharalah lisan daripada menuturkan kata-kata yang boleh memutuskan silaturahim. Yang ketiganya, jangan jadikan perbezaan pandangan yang kecil sebagai punca perpecahan. Bertindaklah sebagai pendamai kepada setiap pertelingkahan, berbekalkan adab dan hikmah demi meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rendungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله wa kunu ma'as sadiqin. Sidang jemaah yang dikasihi, mimbar ingin berpesan khusus kepada ibu bapa. Laksanakanlah tanggungjawab dalam memantau dan membimbing anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang memudaratkan. Awasilah pergaulan mereka supaya tidak terlibat dengan gejala sosial. Hendaklah peka terhadap keberadaan anak-anak terutama pada waktu malam. Eratkanlah komunikasi dengan sentiasa berinteraksi, mengambil berat keadaan mereka serta menegur dengan hikmah apabila berlaku kesalahan. Jadilah ibu bapa yang menjadi contoh teladan terbaik. Sesungguhnya pembinaan generasi yang saleh dan berakhlak mulia bermula daripada keluarga bahagia yang prihatin dan bertanggungjawab. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salah والتسليم على نبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana Kebuah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim, wa kadzalika Kebuah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Raja Zari Sofia. Allahumma aslih أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خفك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحان وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله, perbaikilah keadaan umat Islam khususnya di Asia Barat dengan kedamaian serta hancurkanlah segala rantaian kezaliman yang membelenggu mereka. Kembalikanlah keamanan di bumi mereka sebagaimana janjimu buat orang-orang yang sabar. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, peliharalah tanah air kami daripada kesempitan dan permudahkanlah segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjamaah mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkanlah hati-hati kami, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Sumberkanlah iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah
ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة القائمة سلام محمد استووا للصلاة رحمة الله. Betulkan saf rapat-rapat, penuhkan saf di hadapan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaswisu fi suduri rasulillah. الصلاة على صلي فرض جماعتنا. الله أكبر الله أكبر سبحان الله. صلاة على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سبحانه أنا ربي أنا عظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم
وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحيات الصلوات السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل عليه. صليت عليه كما باركت الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا رب سبحان الله. 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 سبحان الله وبحمده. الحمد لله. 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 الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. Baik, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada kedua ibu kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقطات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم افتحنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. اللهم صل على وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب السلام عليك. صلوات الله عليك. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا.